Ini lorong yang menggugat iman. Okey, kalau kau puasa, kau masuk lorong ni untuk berbuka puasa, ini adalah lorong yang menggugat iman. Pertama sekali ialah bau dia. Okey, kita tengok sekali lagi. Ini bahagian colek. Okey, bahagian celup-celup tepung dekat sini. Okey, dekat sebelah sini pula, di sebelah kanan kita ada seafood. Itu kita punya list harga. Kita ada ikan talapia, kita ada ikan merah, siakap, sotong, udang. Okey, nampak di belah sini dia penyediaan grill lah, bakar-bakar. Okey, yang ini yang tadi tu celup-celup tepung. Kemudian kita ada udang celup tepung, kita ada sotong celup tepung, kita ada kerang, kita ada buah-buah. Okey, lepas sini kita ada lembu gulai kawah, kita ada kambing gulai kawah. Okey, ini adalah bahagian kita punya booking ya. Ni bahagian makan booking. Kalau yang walk in tak apa, kita ada meja walk in. Okey, sebelah sana pun ada meja walk in. Jom kita tengok dekat belakang. Dekat belakang kita ada surau. Jangan bimbang. Okey, belakang kita ada surau, kita ada tandas. Belakang ni kita boleh lepaskan anak-anak kita dengan kawalan yang minimal lah. Jangan tak kawal langsung, tapi kawalan yang minimal. Kerana tidak ada jalan utama di belakang sini. Hanya ada parking saja. Okey, ini bahagian yang walk in customer. Okey, yang ini gazebo. Kalau nak walk in pun boleh, kalau nak booking pun boleh. Baik, itu kita punya surau dan bahagian tandas. Ni bahagian belakang kita ada parking ya, kita ada parking. Mari kita tengok ni bahagian belakang kita. Sangat mendamaikan. Boleh berbuka di sini sesaja warung hutan bangi. Warung hutan bangi. Allah Karim.